Okay, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Tanpa melengahkan masa, insyaAllah atas jemputan Shah Life Academy, saya ingin berkongsikan sedikit pada malam ni tajuk yang mungkin ada yang dah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar, ada yang mungkin baru dengar topik ni pada malam ni, ataupun ada yang mungkin baru dengar term FCPO ni sendiri. But kita akan celebrate semua jenis audience pada malam ni. So kalau ada apa-apa soalan, just boleh shout out dekat ruangan chat. Dan nak test suara yang terakhir sebelum kita start betul-betul. Masih boleh dengar? Masih clear suara? Kalau clear boleh reply di chat, clear. So kita dah record. Untuk yang tak sempat join malam ni, maybe boleh dengar recording nanti lah. Alright. So kita kenalkan diri sedikit dulu. Mungkin yang belum mengenali saya, nama saya Muhammad Amiruddin bin Ahmad. Seorang graduan perubatan, sebelum ni study medik, dan kemudian masuk ke dalam dunia pelaburan, investment, dalam dunia trading ni sejak dan belajar mengenai FCPO ni sendiri sejak saya masih belajar dulu 7-8 tahun yang lepas. So pengalaman dah dalam 7-8 tahun dalam dunia FCPO. So dulu saya aktif berkongsi juga tentang FCPO ni beberapa tahun yang lepas, tapi kemudian kita ambil berehat sekejap daripada dunia social media kerana kesibukan yang lain-lain. Tapi ni atas jemputan kita share kembalilah tentang FCPO ni untuk audience-audience yang mungkin baru nak mengenali. Saya sukalah nak share. Tapi pada malam ni kita akan mulakan dengan topik yang agak basic, paling basic of the basic lah. Sebab tu kita panggil dia FCPO 101. Untuk yang baru betul-betul nak faham apa tu FCPO, kenapa boleh short, kenapa syariah, topik-topik yang macam tu. Dan saya juga pernah menjadi speaker FCPO untuk Bursa Malaysia Derivative dan Excellent untuk yang biasa dengar. So kalau nak tengok video-video saya lepas bersama Bursa Malaysia pun boleh search nama saya di YouTube. Tapi itu topik yang mungkin advance sikit lah. Siapa yang nak dengar topik yang lebih advance, ada rakaman-rakaman yang lepas dalam YouTube. So antara siri-siri webinar FCPO juga yang saya pernah kongsikan bersama Bursa dan Excellent, Derivative Virtual Trading Challenge. So ini beberapa tahun lepas lah. Masa tu masih tengah semangat kita share. Tapi kita cuba kembali untuk kongsikan. Dan ini kalau search di Bursa Malaysia Derivative, ada muka saya yang 10 kilo yang lepas. Ni 10 kilo yang lepas agak chubby sedikit. Tapi boleh tengok official speaker untuk Bursa Malaysia ada dekat sini juga. So siapa anda hari ini? Saya kalau boleh kita mungkin nak kenal sedikit audience yang ada hari ini. Walaupun 20 lebih orang sahaja, tapi kita nak mengenali jugalah. Mungkin akan bertambah lah from time to time. Tapi I want to know kalau korang adalah golongan ni, mungkin boleh reply di chat juga. Okay, yang pertama A. Apa experience korang? Adakah korang pernah trade sebelum ni? Boleh reply A. Kalau tak pernah langsung. B. Kalau korang ada pengalaman dalam saham biasa. C. Kalau korang active futures traders, dah ada pengalaman dalam derivative, pernah trade crude oil, forex ke. Ataupun D. Korang adalah pemilik perniagaan. So ini mungkin rare sikit, tapi korang adalah yang mana? B, C, A, B? Boleh reply dekat ruangan chat. Kita tengok sikit siapa audience pada malam ni. B, biasa dengan equity. Okey, baik. Faiz Kamaruddin. Dan saya assume jugalah sambil menunggu yang lain reply. Cepat dia nak reply satu huruf. Tapi saya assume mungkin ramai yang pengalaman dalam saham dan mungkin baru dalam dunia futures. So that's why you are here lah tonight. A, ada yang A mungkin macam mustahil A. Tak pernah berdagang tu maksudnya tak pernah trade langsung lah. Saham tak pernah, futures tak pernah. Tapi mungkin rare lah dalam channel group Shah Life Academy, at least semua pernah IPO kan. Paling aktif channel IPO tu. So apa yang pula yang tuan-tuan dan perempuan semua nak belajar pada malam ni? So itu pun benda yang saya teringin nak tahu. Bila korang join webinar yang macam ni kan, benda yang beginners, apa yang korang nak daripada outcome, daripada session pada malam ni? Kita cuba target 10 malam ni, mungkin terlajak sikit, tapi kita cubalah. But before that, saya nak pastikan semua yang join pada malam ni, walaupun kita sedikit, tapi semua dapat. Apa yang korang datang, tujuan apa, dapat. Datang dengan, okay, dah faham dah. Apa yang aku nak malam ni, aku dapat, aku dah faham. Okay, so macam contoh. Soalan yang biasanya saya terima kan, apa tu FCPO? Okay, A. Yang pertama, macam mana boleh short? Ini antara yang paling banyak.
Kenapa FCPO boleh short? Yang ketiga, adakah dia halal? Yang keempat, modal diperlukan berapa? Yang kelima, apa risiko dia dan berapa yang kita boleh untung? So korang datang pada malam ni untuk mana daripada sini ni? Boleh jawab lebih daripada satu. Nak A sahaja ke? Sebenarnya nak faham B, C, D ke? Ataupun boleh jawab F. Lain-lain tu apa yang korang nak belajar kalau tak ada tulis sini. Sebab kadang-kadang yang advance sikit, dia nak belajar certain techniques, certain betul-betul spesifik punya topik. Tapi itu mungkin kita boleh arrange pada masa akan datang. Tapi untuk yang ada pada malam ni, apa specifically yang tuan-tuan dan puan-puan semua nak belajar ataupun nak keluar dengan that knowledge? Just boleh type saja huruf kalau memang tak perlu macam tulis balik, macam tulis A, B, C ke, A dan B ke, ataupun masih berfikir. Nampak ramai masih berfikir ataupun ramai yang macam sambil drive sambil mendengar. Itu pun biasa juga dulu. Kita tunggu sekejap Semua ni adalah topik yang kita akan cover pada malam ni. Kita akan cover satu persatu setiap daripada sub-sub topik ni. Kita akan tengok. Tapi kalau ada yang dah tahu tentang contoh pasal halal ke tak halal ke, then tak payahlah saya macam betul-betul detail kan, tak payah panjang-panjang sangat. Tapi kalau semua ramai yang memang nak topik C ke, nak topik E ke, kita boleh fokus lebih dekat topik tu. Okay, so boleh terus reply ke saya punya message yang ni macam tak keluar apa-apa. Okay. So objektif pembelajaran kita pada malam ni, antaranya kita akan cuba covers tentang derivatif dan kontrak niaga hadapan, asas-asas saham versus FCPO, kenapa short boleh tanpa pinjam. Kalau sebab ada orang bayangkan short ni macam short dalam saham. Short dalam saham ni kita kena ada saham tu baru boleh short. Tapi dalam FCPO dia macam berbeza sikit. Kenapa boleh pula? Okay. Kemudian position long dan short. Macam mana korang nak visualize benda tu kan? Apa maksud dia long, short dalam FCPO ni? Pematuhan syariah dan siapa peserta pasaran dalam ni. So kita akan cover benda-benda macam tu. Dan along the way, kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya dekat ruangan chat juga. So kita tengok dulu tangga kedudukan risiko dalam FCPO ni. FCPO ni dalam level mana dalam risk appetite? Kita ada banyak dalam instrumen pelaburan, instrumen tradings, ada banyak benda yang kita boleh trade dan labur dalam dunia ni. So, dan ada yang high risk, ada yang low risk, ada yang medium. So, FCPO ni berada di tangga yang mana? So, yang sangat tinggi adalah contoh macam crypto, forex, penny stocks. So, ini kalau kita bagi scoring dia, risk level dia adalah 9 to 10 out of 10. Sebab kita boleh rugi 100% dan volatility dia sangat-sangat ekstrim. 20 to 50% sehari. Okay. So, itu sangat-sangat tinggi. Kemudian kita ada yang tinggi punya dan FCPO futures berada di level ni. Futures trading, CFD, option, margin trading dalam 7 to 8%. So kita boleh rugi 50% hingga 100% modal sebab dia agak risiko, tapi berkadaran dengan tu potential reward kita juga sangat tinggi lah. So memang high risk high reward. Kalau kita betul-betul ni kita nak dapat 200%, 300% dalam sebulan tu, it's very possible dalam FCPO. So dia high risk high reward lah, tapi boleh rugi juga 100% kalau tak jaga risk betul-betul. So di sini risk management lebih penting dalam FCPO tradings ni. Dan volatility dia agak tinggi, 5 to 50% sehari. Dan biasanya kalau FCPO ni kita tak tengok dalam percentage lah, biasanya dalam ticks kita tengok dia punya volatility tu, which kita akan tengok sikit selepas ni. Kemudian kita ada yang sederhana sikit, macam individual stocks, ETF, REITs, okay? Dan kita ada yang rendah dan sangat-sangat rendah. Macam contoh rendah IPO ke, IPO ni macam kategori rendah ataupun sangat rendah lah. The risiko tu agak rendah sikit dan reward dia agak tinggi. Okay. So apakah itu kontrak? So first kita kena faham, futures FCPO ni maksud dia apa? Adalah futures crude palm oil, dan yang kita trade dalam FCPO ni adalah kontrak. Kita kontrak masa hadapan minyak kelapa sawit. So apakah itu kontrak yang dimaksudkan dalam FCPO?
So kontrak tu adalah persetujuan antara dua pihak. So macam benda yang fizikal juga, bila kita kata kita nak sign kontrak, dia adalah satu perjanjian, persetujuan, agreement antara A dan B. So dalam dagangan niaga harapan ataupun futures contract, futures trading, both sides kena agree dengan satu syarat yang sama. So dalam FCPO, kita akan ada buyer, akan ada seller. So dia adalah back to basic dalam business lah. Kena ada dia untuk apa-apa perniagaan, transaction berlaku, kena ada buyer dan seller. So dalam pihak A, dalam kontrak ni, penjual, kalau seller dia bersetuju. Kalau kita sell ataupun kita short FCPO tu, dia seolah-olah kita bersetuju untuk menghantar 25 metrik tan minyak kelapa sawit. Pada harga, harga dia bergantung dengan current market price lah. Contohnya pada harga RM4,000 per metrik tan pada Mac 2025. So dia ada tarikh dia. So dalam CPO ni dia berbeza dengan saham ni. Apa beza dia? Satu ada kontrak, satu kita akan ada kontrak dia ada tarikh tertentu. So kita trade kontrak ni semua ada expiry date bergantung pada bulan dan tahun. Contohnya kita akan trade FCPO ni biasanya 3 bulan ke hadapan daripada sekarang. Dan dia akan berubah setiap 15 hari bulan. Contoh sekarang 2 November, kita akan based on 15 Oktober dulu punya kontrak. 3 bulan ke hadapan daripada Oktober adalah Januari. So kita akan trade kontrak Januari 2026. So kalau kita short kontrak Januari 26 tu, maksudnya kita bersetuju. Kita nak menghantar 25 metrik tan minyak sawit, harga dia pada Januari 2026. So dalam kontrak tu ada agreement yang kita dah bersetuju. Kuantiti dia apa, harga berapa, tarikh bila, location bila. Location dekat mana. So ini kontrak dia, the specific details dah ada dalam Bursa Malaysia. Dia dah specifykan agreement tu, dan bila kita buat transaction tu, itulah yang kita agree. Dan satu pihak lagi, pembeli pula, dia bersetuju untuk menerima 25 minyak tan tu. So dia nak ambil lah, dia nak beli. Penjual dia nak jual, dia nak let go. Pembeli pula kita nak beli pada harga yang tu, pada tahun tertentu. So itulah. So macam jual rumah, kita perlukan penjual dan pembeli yang bersetuju pada harga sama, kontrak pada tahun yang sama, tarikh certain. So all have the criteria. So itulah kontrak dalam futures. Okay. So 25 metrik tan. So kita kata tadi, satu kontrak FCPO ni, bila kita trade, dia tak sama macam saham. Saham kita trade satu lot ada 100 unit. Dalam FCPO kita trade based on number of contracts. Biasanya minimum satu kontrak, satu lot kita panggil. Satu lot bukan macam saham 100 unit, satu lot dia satu kontrak lah. So kita trade satu kontrak tu, maksudnya kita tengah transactions of 25 metrik tan CPO. So 25 metrik tan CPO ni dia bersamaan dengan apa? Dia bersamaan lebih kurang macam 25,000 kilo 25,000 kilo minyak kelapa sawit. So dia seolah-olah saya macam nak menggambarkan dia, dia seperti 4 hingga 5 gajah, 17 kereta sedan, 2 rumah yang kecil, wood frame homes, ataupun 12 rhinoceros. So begitu besarlah amount yang kita tengah trading tu sebenarnya. Cuma selalunya kita tak realize benda tu lah. Macam saya tak realize kan. Sebab dia macam kontrak je, dah lah dia virtual. Tapi actually dia dalam, kita adalah speculators. So kita tak betul-betul appreciate benda tu. Tapi real player dalam industri, ini dia betul-betul amount yang ditradekan tu sangat besar. Okay. So apakah jenis-jenis derivatif yang ada dalam pasaran? Okay. So derivatif ni contohnya macam FCPO. So kita juga ada beberapa jenis derivatif yang lain. Kita ada derivatif contohnya macam options, forwards, futures, dan ada banyak instrumen derivatif yang lain. Okay. So analogi dia, apa perbezaan antara forwards dan futures? So ini antara soalan yang selalu dapat juga. Kenapa kita trade futures crude palm oil? Kenapa bukan forward crude palm oil? Ataupun yang lain-lain. So saya nak terangkan secara simple dia, apa beza dia antara futures dan forwards. Dan analogi dia mungkin yang pertama, kalau saya boleh ringkaskan, kita bagi dua analogi. Satu yang macam tak sama macam kelapa sawit, tapi untuk mudah faham, seperti beli kereta. Kalau kita nak beli Pro 2 Myvi yang baru, kalau kita gunakan forward contract, maksudnya adalah perjanjian persendirian. Kita yang arrange sendiri, agreement tu. So kita jumpa penjual kereta second hand, kalau kita nak beli Pro 2 Myvi, kereta, private seller, kita dah ada agreement, harga berapa kita nak beli, berapa specs dia, deposit berapa, collect bila. Tapi kita tulis semua agreement sendiri. Kita direct deal dengan dia. Tak ada third party. So apa yang risiko yang boleh ada? Seller tu boleh kata tiba-tiba, sorry lah dia dah jual ke orang lain. Tiba-tiba dia boleh hilang. Tiba-tiba kereta tu dia tak bagi. Tiba-tiba dia nak cancel.
Tiba-tiba kalau market price jatuh, tapi kita mesti kena bayar 60,000. So ada beberapa risiko sebab kita deal direct dengan seller dan dia ni tak ada orang yang jamin dia. Tak ada orang yang macam tak ada kita panggil apa, laws yang govern that agreement. Lebih kurang macam tu. Tapi kalau kita dalam case kereta ni sendiri, kalau kita menggunakan futures contract, seolah-olahnya macam apa? Kita ada platform third party macam custom yang standardized. Kita tahu harga pasaran berapa, ada agreement dia, kita tahu based on certain criteria, dia akan ada checking, ada deposit, ada flexible, ada agreements. Platform tu sendiri jadi orang tengah yang dia akan menjaga dua-dua belah pihak. So adalah perlindungan yang kita akan dapat. Kita akan lebih ada peace of mind. Adalah kita punya pros and cons kan, tapi peace of mind dia adalah harga dia confirm okay, and most likely okay. Kita tahu dah kena check semua, dah ada platform yang menjamin kita, apa-apa jadi kita cari custom balik, contoh dia mudah nak cancel. So banyak dia punya pros bila kita menggunakan ini kita panggil sebagai futures punya contract. So kalau dalam case, okay, so macam forward ni dia adalah urusan persendirian lah, senang cerita. Direct kita beli dengan seller. Futures pula kita melalui third party, which is Bursa Malaysia dalam hal FCPO ni. So contoh lain, ada contoh lain, tapi kita boleh skip tu. Kita pergi satu contoh tentang dalam kelapa sawit ni sendiri. Okay, kita tengok kesimpulan dia kan. Perbezaan dia adalah, so forward contract ni antara dua pihak, futures pula contract di antara kita ada piawaian, ada satu standard melalui Bursa Malaysia. So standard dia adalah, contoh dalam Bursa Malaysia ni 25 metrik tan, tarikh tu dah tetap, dijamin oleh Bursa Malaysia, apa-apa jadi bursa akan jamin kita. Okay. So contohnya kalau dalam crude palm oil ni adalah contoh Pak Ali. Okay. So Pak Ali ni dalam real case dalam real case punya dalam industri. So dia dekat Johor, dia ada ladang 200 ekar kelapa sawit dan dia ada 50 tan dia boleh keluarkan setiap bulan dan harga semasa adalah RM4,000 setiap tan. Tapi dia risau harga drop by March 2026. So dia risau harga jatuh, dia nak tunggu March lama lagi. So apa yang dia boleh buat? Ada dua cara dia boleh buat. Sama ada dia nak gunakan forward ataupun futures contract. So kalau dia gunakan forward contract, step 1 dia kena buat apa? Dia kena cari pembeli, cari buyer dulu. Dia kena telefon kilang-kilang, negotiate harga, ambil masa 2-3 minggu, so take time. Kemudian step 2, dia akan negotiate terms pula. Deposit berapa, lawyer fees berapa, kontrak banyak-banyak. Dan step 3, kalau berjaya dia dapat RM200,000. Tapi kalau kilang tiba-tiba cancel, kualiti ada masalah, dia akan rugi beberapa benda. So itu adalah masalah untuk dia. Tapi kalau dia menggunakan futures contract, which is FCPO yang sekarang ni, so timeline yang sama, kan dia buka account je, tak perlu lawyer, dia short je 2 kontrak sebab dia nak jual. So dia short untuk bulan March 2026. Ni. So dalam 5 saat dah match. Dia tak perlu cari buyer bla 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 semua, panjang-panjang proses, tak perlu. Daily updates dia boleh tengok setiap hari kat market, profit and loss dia boleh tengok setiap hari, margin call ada. Kemudian 2026 nanti dia tengok berapa yang dia rugi ataupun yang dia untung daripada pasaran FCPO tu sendiri. Okay? So lebih, kalau apa-apa jadi, bursa ada untuk menjamin. So dia lebih mudah untuk dia. So biasanya market players ni dia akan memilih futures contract untuk membeli ataupun menjual the real sawit. Ini industrial player sendiri. So kenapa? So reason dia balik kepada itulah keselamatan, ketelusan, flexibilities, kecairan dan juga standard. Okay. So ramai orang memang players menggunakan tu. So itu menyebabkan market FCPO ni sangat volatile. Dia volatile sebab players macam ni ramai dalam market. So itu yang menghidupkan market FCPO ni lah. Dan kita pula sebagai speculators, we are taking opportunities on that. So lebih kurang macam saham. Ada dalam saham pun ada giant-giant dan jerung-jerung yang membeli, memang ada kepentingan dia sendiri. Tapi we are taking advantage into the volatility untuk masuk right some of the profits. So benda yang sama dalam FCPO lah. Okay. Kesimpulan dia. Baik. Okay, so kemudian kita pergi long pula. Apa yang dimaksudkan dengan long dalam FCPO? Okay, so far semua okay, faham tentang tu? Saya risau bila bercakap seorang ni. Terlajak. Mungkin boleh reply sikit chat kalau semua masih okay.
Isi seminit pula minum air jap. Semua okey lagi Kalau chat tak nampak apa, so dia jadi risau sikit. Ke mungkin semua tengah penat Ahad malam. Mungkin juga. Alright, so kita mungkin boleh ke position. Okay, memahami, kita nak fahamkan tentang long position dalam market. So apa yang kita maksudkan dengan long, bila kita kata kita long FCPO, kita short FCPO ni, bermaksud bila kita long ni, maksud kita dah setuju untuk membeli pada masa hadapan. So kita tengok contoh sikit So hari ni, ni dah November lah. Let's say lah hari ni Oktober, masa saya buat slide ni Oktober, sebab ingat nak buat hari Khamis lepas kan. Okay. Tapi let's say harga sekarang adalah RM4,000 per metric ton. So peniaga dah memutuskan dia nak long dengan membeli satu kontrak bernilai RM100,000. So dia bayar margin berapa ringgit? 3%. Okay. Dia berharap harga akan naik. So masa berlalu, benda bergerak apa semua. So ini memang dah ada real buyer lah. Okay. Position ditutup pada November 2025. Okay. Kita tengok apa senario yang possible untuk jadi. Kalau dia jual semula, harga naik ke RM4,200. Dia beli RM4,000. So jual semula RM4,200, harga beli RM4,000. Dia untung 200 ticks, RM200 per metric ton. Tapi satu kontrak FCPO ni bersamaan dengan 25 metric ton. So sebenarnya kalau kita nak kira perbezaan harga tu dalam FCPO, perbezaan harga RM4,000 ke RM200 tu kita kena kali 25 lagi. So itu leverage yang Bursa Malaysia bagi dekat players dalam FCPO ni. Dia ada leverage margin tu, dia bagi diskaun kau-kau punya. Untuk trade. So walaupun kita tengah trade satu kontrak tu bernilai RM100,000 lebih ringgit, kita boleh trade hanya menggunakan full margin sekarang RM7,000. So macam lebih kurang 7% lah. Kita dah boleh trade dah FCPO. So setiap ticks yang kita untung ataupun setiap ringgit tu kita kena kali 25, so jumlah untung dia RM5,000. Tapi senario kedua, kalau harga jatuh 200 ticks dia akan rugi RM5,000. So ini dua kemungkinan yang possible untuk jadilah. Kalau harga naik dia untung, kalau harga jatuh dia rugi. Normal lah kan. Okay, siapa yang selalunya pergi long? So dalam real players adalah kilang. Dia mungkin dia perlukan 1,000 dia nak beli. Dia memang perlukan minyak sawit. So dia kata dia perlukan 1,000 metric ton setiap bulan untuk kilang dia. So dia risau harga makin naik. So dia beli kontrak FCPO dia untuk dia lock harga. So ini kita panggil sebagai hedging. So kalau harga jatuh, lagi dia suka lah, dia boleh beli fizikal. Tapi kalau harga naik, dia dah ada hedge dekat kontrak tu sendiri. So kalau kalau naik, okay, dia beli sini lah. Kalau jatuh, dia akan beli yang ni. Ini macam dia sell je. Dia untung dekat sini tapi dia boleh beli secara fizikal lagi. So itu hedging lah, dia nak melindung dia punya risiko tu. So yang kedua adalah speculators lah macam kita. So ini based on charts ataupun fundamental. Kemudian kita juga ada short. Okay, short ni macam mana? Dia just the opposite lah. Dia bersetuju untuk menjual pada masa hadapan. Dijual sawit tu pada masa akan datang. Okay. Dan inilah bahagian penting. Sebab kita tak perlu ada minyak sawit tu. Sebab kita tengah bersetuju nak jual. Bukan kita kata kita jual sekarang. Kita agree nak jual pada masa akan datang. So kita tak perlu ada lagi untuk kita jual tu. Okay. So contoh harga hari ni RM4,000. So benda yang sama juga. Cuma beza dia adalah kalau dia jatuh, dia untung lah. So ini kalau dia beli balik harga RM4,000 dia jual, dia beli balik RM3,800 dia untung RM5,000. So kalau harga naik dia rugi pula. So ini pula yang selalunya ambil position short ni selain speculators adalah orang yang memang ada sawit, minyak sawit, iaitu peladang minyak sawit. Dia ada 500 ekar, dia boleh tuai 100 metric ton setiap bulan. So dia takut harga jatuh. So kalau harga jatuh dia rugi. So untuk dia hedge again, dia nak hedge, dia nak melindung nilai. Dia short siap-siap dekat FCPO punya kontrak. So, kalau jatuh, dia masih ada untung dekat kontrak tu. So, dia tak rugi dekat dia punya fizikal lah. Kalau dia jual murah pun, dia ada untung sini. So, akan cover balik. Okay. Alhamdulillah. Satu lagi adalah speculators juga. So, $1 million questions. Dia macam translate dalam Melayu terus. Macam mana kita boleh jual tanpa kita ada physically staff barang tu? Okay. Sebab futures adalah kontrak. Dia bukan barang. So I think itu sahaja pun dah cukup lah. Kalau ada barang betul lah. Kita ada jam, kita nak jual, kita kenalah ada jam dulu. Baru kita boleh jual jam kita. Atau kita ada botol, nak jual botol, kena ada botol baru boleh jual botol. Tapi sebab dia adalah contract, agreement. So kita tak perlu untuk ada barang physically untuk kita menjual kontrak.
Kita itu adalah agreement. Bila kita jual mesti kita agree, dan agreement tu adalah untuk pada masa akan datang. Kalau kita clear position sebelum kontrak tu expired, kita tak ada any obligations dah untuk menunaikan kontrak tu sebab kita dah close position. Tapi kalau kita tak close position, contohnya kontrak yang kita jual tu pada bulan Mac 2026, kita pun hold lah kontrak tu sampai bulan Mac 2026. Dan kita kena bagi. Mana tak nak, bursa akan paksa kita. Pergi cari minyak sawit apa semua, kau kena bagi juga sebab kau dah berjanji yang by Mac 2026 kita kena bagi minyak sawit tu dekat orang yang nak beli tu. Tapi dekat bursa Malaysia ni juga 99% out of time, sebab kita ada speculators, kita biasanya akan disuruh lah oleh broker ni untuk close position. Every month akan kena tukar new contract. Sebab tu kita akan trade kontrak aktif ni 3 bulan ke hadapan. Sebab dia nak bagi gap tu. Kita akan trade, kalau sekarang November kan, Oktober, kita akan trade January. 15 November nanti kita kena trade kontrak February pula. Dia supaya kita tak terleka dan terhold pula sampai ke hujung. Broker takkan bagilah. So senario tu biasanya takkan jadi dekat kita. Tapi untuk yang real players, dia hold je lah sampailah kontrak expired. So lepas tu dia jual lah balik. Dia betul-betul bagi, hantar, dan seorang lagi pula menerima dekat pot kelang minyak sawit 25 metric ton. Okay. So I think that answer this question kan. Boleh faham tak? Kenapa kita boleh jual tanpa kita ada barang tu? Clear tak? The explanation tu. Ataupun tak berapa clear juga analogi saya bagi. Okay, boleh share ke dekat chat? Dia risau bila tak ada orang tak ada orang chat tu kan. So macam mana kontrak dia betul? Okay, so ni kita rasanya kita dah ni tadi. Ini kita dah explain tadi juga. Sebab kontrak adalah janji, bukan pemilikan. Ada sentiasa ada pembelian. Ini 5 sebab kenapa kita boleh short tanpa ada barang tu sendiri. So sebab dia adalah janji, bukan pemilikan, bukannya kita contain barang tu. Sentiasa ada pembeli dan penjual serentak. 99%, 98% akan close position sebelum tarikh tamat. Jarang sangatlah mencapai tarikh tamat dan biasanya akan ditutup secara automatik lah. Tapi kalau ada, akan ada mekanisme dia dan bursa menjamin kedua-dua pihak. Okay. So sebab itulah. Okay, clear kan semua? Tolonglah macam kena merayu macam merayu untuk ada reply sikit supaya saya tahu ada orang mendengar. Semua dengar Masih boleh faham Okay, penjualan short saham. Okay, so ini macam beza lah. Short saham, kita kena pinjam saham yang sebenar. Ada bayar yuran pinjaman, kemudian kita pulangkan saham tu balik. Bekalan terhad. Kalau short futures, masuk kontrak je. Tak ada pinjaman, offset bila-bila masa, kontrak pula tak terhad. Okay. Apa beza saham versus futures pula? So, ini antara critical punya differences. So, ini mungkin, ini macam tak penting sangat lah. Ini macam just selit je. Bezanya yang ni yang saya highlight tu. Kita kena pinjam saham dulu. Baru kita boleh sell. Kalau kontrak kita boleh jual je macam tu. Okay. So kepatuhan syariah. So kita masuk pada syariah compliance lah dalam FCPO. Okay. Kita take one je Okay. Alright. So FCPO syariah ataupun tidak? So the quick answer adalah yes lah. Kalau tak, mungkin kita tak promote dalam Shah Life Academy. Dah Syariah Life sendiri, nama grup. So dia adalah syariah. Tapi I think bagus lah untuk kita faham kenapa dia syariah. Untuk kita ada keyakinan, ada ketenangan dalam trading SCPO. Sebab kadang-kadang ada orang disputekan lah benda ni. Okay, so antara prinsip utama yang menyokong, dia ada beberapa prinsip yang ini conclusion dia sebelum saya bagi tahu sources dia pula. Sebab aset pendasar dia ataupun underlying asset adalah halal pada syariah, iaitu minyak sawit mentah. So ini komoditi yang halal untuk didagangkan. Yang kedua adalah dia ada kelulusan rasmi daripada Majlis Penasihat Syariah, Security Commissions. Kita ada Majlis Penasihat Syariah dalam Security Commissions yang oversee benda-benda yang berkaitan dengan syariah dalam bursa dan yang di bawah pantauan Security Commission, termasuklah futures market. Kemudian kita juga ulama membenarkan untuk lindung nilai dan pengurusan risiko, bukan speculation semata-mata. Tiada gharar berlebihan. Struktur kontrak SCPO tu mengurangkan ketidakpastian. So prinsip kewangan tu dia patuh. So antara rujukan fatwa yang kita boleh tengok, satunya adalah di sini. Kita boleh buka dan kita tengok.
Ni kontrak, ini adalah the discussion saya yang dibuat oleh keputusan Majlis Penasihat Syariah. Boleh tengok boleh nampak ke dokumen ni kalau saya tukar tab? Boleh? Semua boleh nampak? Ke sebenarnya ada tempat lain? Tes. Astaghfirullahalazim. Semua boleh dengar ke? Berapa lama dah yang tak dengar tu Saya dah bercakap dari tadi sebenarnya. Tapi baru perasan yang ada yang tak dengar. Oh, yang syariah. Setakat yang syariah. Baik-baik. Okay, thank you. Last 5 minutes. Thank you. Nasib ada orang beritahu Kalau tak, bercakap seorang. Ini boleh nampak Oh, okay. Syariah. Sampai mana tadi Sampai yang syariah Poin apa yang saya cakap last tadi yang semua boleh dengar? Last 5 minutes Okay, nasib bukan last 50 minutes. Panjang lah bercakap, takut semua tak dengar pula. Sampai poin mana yang tak dengar tadi? Thank you sebab bagi tahu. Kat mana nak join? Join dekat channel. Ada tekan klik join kat atas. Dia tak dengar macam mana nak cakap. Syariah SC Zul Okay. So dia Syariah SC So SCPO ni telah difatwakan patuh syariah oleh Security Commission. Kat mana nak join ni? So telah difatwakan patuh syariah oleh SC dan kita boleh tengok dokumen dia dekat sini. So ini belum bagi tahu Okay, so ini. So dekat kita ada dokumen oleh Security Commission dan kita ada Majlis Penasihat Syariah dalam Suruhanjaya Security ni, yang mana mereka ni lah yang mengkaji lah tentang SCPO ni semua. So boleh tengok dokumen ni nanti dan boleh tengok ke page, terus ke kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah, page 84 dekat sini. Ke sebab tu orang tak perasan join, tak ada button ada yang tak nampak button. So 84 ni kalau boleh tengok, kalau korang nak tengok sendiri boleh search juga tajuk dokumen tu. Tapi kalau kita nak tengok secara ringkas secara ringkasnya 84 tadi. Okay, dekat sini. So kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah. So sinilah dia membahaskan tentang hukum dalam trading FCPO ni. So boleh baca dekat sini. So kalau kita tengok secara kesimpulan dia, hukum dia apa? So inilah telah memutuskan bahawa kontrak negara minyak sawit mentah adalah diharuskan kerana ia selaras dengan prinsip syariah. So it's syariah compliance to be short. Dan kalau kita nak tengok juga selain FCPO, apa produk-produk lain yang patuh syariah dalam trading futures ni? So kita juga ada CGSI yang mana dorang ni ada juga tim komiti syariah yang telah mengkaji dan sambil tengok ada orang yang tak dapat masuk terkelalut pula, dan telah telah menyenaraikan beberapa produk yang juga patuh syariah sama macam FCPO.
So ciri-ciri yang sama. So antaranya dekat Malaysia ni pun ada 3 produk yang patuh syariah. Tapi yang aktif ni biasanya FCPO sahaja, yang lain tu kurang aktif sikit. Kita akan tengok nanti kalau nak tengok chart dia. Dan yang lain-lain yang biasa saya trade personally adalah crude oil ni dan soybean oil. So I think saya personally suka trade lah sebab dia sangat volatile. Tetapi banyak lagi sebenarnya options yang kita boleh explore. But I always like to advise untuk kita mula dengan FCPO sendirilah sebab itu yang paling senang lah untuk kita mula. Yang lain tu satu, modal nak mula tu tinggi sikit. Yang kedua, dia lebih volatile, sangat-sangat volatile. FCPO ni dia volatile kurang sikit. Tapi masih volatile. Tapi so it's a good start untuk start dengan FCPO. Okay. So itu short dia, secara short. So boleh tengok nanti, dan ini adalah list of majlis penasihat kita lah yang akan inilah nama yang akan ada daripada 2023 hingga 2026. So selama 3 tahun dia punya kontrak, 3-4 tahun. So lepas 2026 barulah dia akan mungkin rombak balik lah dia punya list. Tapi banyak dalam list ni mungkin ada yang kita kenal juga, macam Dr. Dawa Bakar, Dr. Aznan Hassan, yang memang kita tahu dan confident lah dengan kefakihan mereka dalam isu-isu muamalat ni. So kita follow lah apa fatwa yang mereka keluarkan tentang ni. So kalau one day tiba-tiba orang kata tak syariah dah, kita stop lah, tak ada topik FCPO ni dah. Tapi selagi syariah, so kita ambil opportunity lah untuk trade FCPO. Right? Okay. Itu tentang syariah. Dan kita tengok juga, dah komiti baru Azul. Ingat 2026. Dalam, baru tengok tadi, sampai 2026. Okay, komiti baru. Azul kata komiti baru dan kita komiti baru lah. Okay, ini tak tahu baru. Lama ke baru sebenarnya? Ini mungkin lama lah. So ada komiti baru dah. So kita abaikanlah muka-muka ni, nanti kita tengok yang baru punya. So peserta pasaran FCPO siapa? So ada 3 ke 4 main players, FCPO punya players. Dia tak penting sangat lah sebenarnya, to be honest, untuk kita. Tapi just untuk faham, bila kita trade ni siapa yang ada dalam market sebenarnya. Okay, so kita panggil sebagai hedges, iaitu orang yang memang dalam industri sendiri, seperti peladang kelapa sawit dan kilang. So 2 atas ni adalah hedges. Hedges ni maksud macam kita cerita tadi, dia nak melindung nilai. Dia nak cover, dia nak jaga risiko dia. Dia pun ada produk nak jual, dia ada produk dia nak beli. So dia kena jaga risiko dia. Kalau harga jatuh, harga naik, ada risiko dia nak jaga. So hedging, dia nak hedging dekat market FCPO sendiri. So kita dah cerita tadi. Yang kedua, yang main, bukan main pun, yang kita lah speculators. Iaitu kita nak mencari untung daripada that difference of price dalam CPO untuk jangka masa yang pendek. So dia trading based on technical lah, senang cerita, ataupun fundamental. So we are speculators. Kemudian kita juga ada arbitrages. Arbitrages ni dia complicated sikit nak explainkan. But it's okay lah, kita tak perlu faham sangat. Tapi kita juga ada institutional. Dia ni lah, insti ni dia gunakan strategi arbitrage tu. Dan dia ada strategi-strategi dia yang lain juga bila dia nak trade FCPO. Termasuklah investment banking. Diorang ada juga, diorang punya commodities punya department. Yang diorang trade commodities, termasuk FCPO juga. Right? So they trade as well macam dalam bursa. Ada that insti yang trade, FCPO pun ada insti yang trade juga. Okay. Dulu pernah bercita-cita untuk ni lah, macam betul, kita panggil dia adalah discretionary trading, right? Ada terms dia, kita nak trade dengan dorang ni. Tapi adalah beberapa lesson yang kena ambil, tapi requirement dia macam leceh sikit. So saya decide macam tak masuk ke jalan tu masa awal start trading. So kita trade sendiri lah. Sebab dia sangat ketat lah, kena pergi office, monitor, kena dimonitor sendiri. Walaupun modal capital mungkin diberi, tapi dia ada target dia. So it's quite stressful lah. Tapi interesting route juga untuk siapa yang betul-betul minat trading. Kita ada, kalau nak jadi trader dalam insti ni, benda yang boleh. Investment banking ke, dalam bank ke, possible. Okay, next. So apa kelebihan dan kelemahan trading FCPO? Of course, sebelum kita cerita tentang, saya jenis yang suka untuk cerita tentang risiko dia banyak. Kalau kita cerita pasal kelebihan, banyaklah kelebihan kita nak cakap. Tapi ada risiko-risiko dia yang saya suka untuk be transparent dengan korang semua juga. Dia adalah sebuah instrumen yang berisiko tinggi, tapi dia panggil apa? Dia datang dengan dia punya potential rewards yang tinggi jugalah. So contohnya macam ni lah. Boleh baca sendiri kat sini. Tapi macam kalau secara ringkas boleh cerita adalah risiko tinggi tu boleh rugi besar. Kalau tak jaga risiko, itu je key dia adalah macam apa-apa benda pun kita boleh risk besar kalau tak jaga risiko. Saham tak ada stop loss, boleh risiko besar kalau tiba-tiba limit down dan sebagainya. Tapi FCPO ni kalau tak ada stop loss, risiko dia macam berkali ganda lebih besar. So penting ada stop loss. So kalau ada stop loss, risiko yang besar tu kita macam dah mungkin kurangkan separuh bila dah ada stop loss.
So itu je antara kunci dia lah. Pastikan stop loss ada, risk management kena jaga betul-betul. So risk management bila saya kata jaga betul-betul ni, dia lebih detail lah, panjang lah. Dia punya cerita lagi kan. Dia bukan setakat kena ada stop loss. Macam mana nak set stop loss, berapa banyak nak set, berapa kali nak tukar. Dia ada key technical sikit. Mungkin kita akan cover dalam session lain ataupun yang lebih mendalam. But dia boleh be manageable. Point dia, kalau kita berjaya manage the risk well, reward dia sangat besar. So kita boleh buat 3 to 4 figures sehari, benda yang biasa untuk FCPO traders. Rugi pun samalah, boleh jadi 3 ke 4 figures sehari. Dia datang sekali lah, satu package lah. Kita nak untung tak nak rugi kan. Itu scammers yang akan janjikan. So yang saya boleh promise, dia datang sekali satu package. Kalau kita nak untung besar 3-4 figures sehari ni boleh, tapi datang dengan potensial rugi juga 3-4 figures sehari. Tapi apa yang bagus dia juga, yang mungkin berbeza sikit dengan saham, mungkin sama modal dia. So modal dia untuk kita mendapatkan untung let's say 500 dalam trading stocks. So kita kena ada berapa capital. So kita kena buat kira-kira lah. Contohnya kita mungkin kalau ada RM5,000 capital, kita kena dapat 10%. So 10% untuk dapat 500, berapa hari diperlukan untuk satu saham tu naik 10%. Sometimes sehari, sometimes seminggu, sometimes sebulan. Betul? Tapi berbeza dengan FCPO, dengan modal yang sama RM5,000, kita dah boleh trade satu lot menggunakan facility half margin. Kita panggil half margin, discount lagi lah. Ini kita akan cerita kejap lagi. Tapi dengan RM5,000 ni, untuk dapat 500 tu macam benda yang biasa. Dia macam bukan seminggu, bukan sebulan. 1 minit, 5 minit pun boleh dapat 500. Dia sangat cepat sebab dia sangat volatile kan. Tapi rugi 500 pun secepat tu lah. Dia beza tu. Dengan modal yang sama, kita boleh dapat untung dan rugi yang sama dengan lebih cepat, way faster. So itu untung dia. So macam saham biasanya saya suka untuk swing, kita hold for a long time, long term sikit. Tapi untuk kita cover bila kita nak hari-hari ataupun market bursa lemau, tak bergerak sangat, ada masa dia macam tu kan. FCPO pun ada masa lemau, tapi masa lemau FCPO masih ada movement dan dia boleh short. So itu yang bagus dia lah. So kalau kita expect harga jatuh, kita boleh short, kita nak dapat 500 masih boleh dapat walaupun dalam market yang lemau. Bursa kalau lemau susah nak dapat 500 tu. Kita kena screen semua. So itu satu. Dah banyak lah, 2-3 tu kan. Satu lagi yang market lemau, satu modal, satu kalau tengah ranging ke FCPO masih boleh buat duit, 500 tu masih boleh buat. Bursa susah. Yang keempat, bursa ni kena screen. Kita kena screen stocks. Beratus stocks yang patut syariah dalam bursa. So banyak kajian stocks yang kita kena buat, carta-carta, charts yang kita kena tengok. Tapi FCPO ni satu chart tu je kita kena tengok. Nanti kita akan tengok kejap lagi. So itu je lah, kita ulang hari-hari. So lama-lama kita pun dah macam mula faham pattern dia, kita dah faham behavior dia. So itu kelebihan dalam FCPO. So beberapa kelebihan. Kekurangan dia pun ada jugalah. So which is volatility dia, risiko dia. Itulah beberapa yang besarnya. Dan kita kena faham movement dia laju. So kita kena adapt tu, akan take time sikit daripada bursa ke FCPO. But kalau korang suka dengan that kelebihan, baguslah untuk kita cuba untuk explore dalam FCPO ni sendiri. Okay. So contoh siapa yang sesuai nak trading FCPO. So ini antaranya yang saya rasa siapa yang patut trade adalah kalau berani dengan risiko, selesa dengan volatility, mampu hilang modal, toleransi risiko tinggi. So dia penting. Orang yang tak suka risiko, dia tak boleh tidur lena kalau volatile, dia tak ada pengalaman langsung, dia sangat sibuk. So ini yang macam tak berapa sesuai. Tapi kalau nak belajar daripada kelemahan tu, asal ada kelemahan tapi macam nak trade juga, boleh belajar juga. Tapi sebelum kita belum ni, kita belajar juga nanti semua macam kita faham dah biasa, lepas tu barulah kita akan biasa semua macam dalam loss juga. Show me better race. So berapa 3-4 income possible ke tidak? Saya buat satu daily on movement purely. Tunjuk sebelum nak dah. Ini adalah daily chart FC. Korang tengok masing-masing ke? Masing-masing boleh buka FCO terus.
Range ini, so ini semua yang letak dekat kanan ni adalah range of ticks FCPO daripada highest to lowest lah dalam FCPO punya trading. So kalau boleh tengok sini, macam 30 hari bulan 81 ticks, 29 50 ticks, so 80 96, alhamdulillah. So range dia besar, 60 lebih, 70 lebih, 80 lebih. Paling kecil pun hari tu 48. So sangat besar range dia. So korang boleh tengok sini lah, boleh kira sendiri. Contohnya macam ni adalah 31, ni 30. So 30 ni dia tutup 4240, dia buka paling lowest dia. Tengok harga kat sebelah kanan 4240 sampailah 4289. So dalam 49 ticks, 50 ticks macam tu. So sama lah, lebih kurang 50 ticks. Okay, so bila kita dah ada data tu, range dia, kita tahulah possible ke tidak. Saya suka main dengan data sikit. So bila daily range dia adalah 5200, kita nak target bukan semua tu pun, bukan daripada atas sampai bawah kita nak target. Kita nak target 15 hingga 25 je. Kita nak cuba ride the trend ataupun ambil ticks tu. So kalau kita dapat 15 hingga 25 ticks sahaja daripada 50 ke 100 movement tu, kita dah boleh dapat RM375 hingga RM625. So macam mana nak kira? Just kali RM25. So biasa saya panggil setiap movement tu daripada 4207 ke 4208, RM1 naik kan. Kita panggil 1 ticks naik. Suara tak clear. Alamak, tak clear ke? Yang lain boleh dengar tak? Yang lain clear tak suara? Kalau tak clear, bagi tahu Yang lain clear. Takut saya bercakap seorang-seorang pula. Masih rakam tak? Okey, masih rakam. Okey. Saya clear. Alright, Zul clear. Baik. Okey, so contoh senario lagi. So based on data tadi tu, kalau kita tengok, so conservative days adalah, kalau daily range dia adalah 50 hingga 60 ticks. So kalau kita target 15 tick, so dapatlah RM375. Kalau average day tu adalah 70 hingga 80 ticks, kita nak target 20 ticks je, dapat RM500. So based on range lah. Range tu kita nak target macam 25% of the range je, kita boleh dapat RM375 sehari. Tapi of course ada hari ada rugi, ada hari kita rugi untung lebih, ada hari rugi sikit. Tapi ini macam kita panggil sebagai average lah, ambil average. Okay, kalau kita untung punya cerita. So kalau good day RM625. Kalau kita nak target 3 figures, kita boleh target 2 lot. 2 lot kita dapat 20 tick 1 lot, dengan 2 lot dapat RM1,000. So gitulah secara hypotheticalnya. Okay. So, berapa modal untuk start trade FCPO ni? So, margin penuh biasanya. Margin ni ataupun modal penuh lah. Yang diperlukan biasanya adalah RM7,000. Dan kalau kita RM7,000, at least kita kena ada buffer sikit, buffer modal. Sebab tu, bila kita kata RM7,000 ni, maksudnya kalau kurang je daripada RM7,000, kita dah tak boleh trade dah. So, itu maksud dia margin. Itu 100% margin yang bursa requires. Tapi sebenarnya, kadang-kadang ada broker bagi facilities, dia bagi half margin. So half margin maksudnya kita dapat 50% discount untuk yang layak, dan kita boleh tolonglah permudahkan benda tu, proses tu. Tapi kita dengan 3,500 je kita dah boleh trade, tapi dengan buffer sikit. So mungkin dalam 5 hingga 7,000 lah yang kita dah boleh selesa sikit untuk trade FCPO. So, apa maksudnya bila kita kata half margin 3,500 ni? Kalau modal kita jatuh je bawah 3,500, kita dah tak boleh trade dah. So itu maksud dia. So kita memang kena minimum that amount. Dia berbeza dengan bursa kan. Bursa RM1 boleh trade. RM10 pun kita boleh beli 1 unit. Tapi FCPO itulah dia punya, dia memang ada harga tetap. Harga tetap. Okay, so itulah modal dia dalam RM5,000 hingga RM7,000 untuk kita mula trade FCPO. So tapi ada juga satu cara untuk kita trade FCPO dengan modal dalam lebih kurang RM2,000 dah boleh trade FCPO. So ada yang nak tahu tak? Ni saja buat macam poking sikit So ini mungkin kita akan cover dalam next session lah.
Kalau ramai yang berminat nak dengar, kita akan cover. Tapi dengan RM2,000 ni ada dia still dalam FCPO, tapi kita akan trade style yang kurang volatile. So dia punya potential risk reward tu lebih kecil lah. Risk dia kecil lagi, reward pun akan kecil lagi. Tapi modal perlu kecil. So mungkin bagus juga untuk kalau nak dapatkan feelings, boleh start dengan death method. Tapi kita akan cerita dalam next session. Tapi untuk hari ni rasanya dah habis sebab tak banyak soalan. Tak ada soalan. Tapi kalau ada apa-apa soalan mungkin boleh letak dekat ruangan chat. Kalau tak, kita akan habiskanlah session pada malam ni. Itu sajalah, saya harap menjawab menepati purpose sesi pada malam ni. Ada apa-apa soalan ke? Rasa macam long weekend punya suasana. Biasanya macam dulu aktif juga. Mungkin hari ni hari yang weekend orang semua masih berehat. Okay, mungkin kita bagi masa 1 hingga 2 minit. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh tutup sesi kita pada malam ni dan nanti kita akan sharekan rakaman lah untuk yang mungkin tak sempat dengar. Lagi seminit 2 Alright, saya rasa mungkin tak ada apa-apa. Dan untuk next session juga, kita akan buat juga dekat Shah Life Academy dan boleh juga follow channel I FCPO t.me. Boleh search IFCPO dekat Telegram channel. Saya akan share nanti message untuk kita update jugalah from time to time dekat sana. Dan sesiapa yang berminat, kalau berminat nak start untuk trade FCPO dan nak belajar advance terus, boleh juga Roger dan PM saya untuk kita share lah. Just kena buka account dan kita akan guide untuk trade FCPO sekali. Okay. Baik, insyaAllah itu sahaja malam ni. Terima kasih semua kerana bersama kita. Kita jumpa lagi next week. Kalau ada apa-apa topik yang spesifik nak dibincangkan ke, boleh juga bagi tahu. Okay. Alright, Assalamualaikum dan selamat malam semua.